Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera cikgu ucapkan kepada semua pelajar. Apa khabar semua? Cikgu harap semua sihat-sihat belaka dan baik-baik belaka. Cikgu pernah perkenalkan diri cikgu, Cikgu Nur Fuzia binti Daud dari SMK Jerlun. Pada hari ini cikgu akan menerangkan satu tajuk dalam subjek matematik tingkatan 4 iaitu bab 4 operasi set. Dan cikgu akan fokuskan tentang gabungan operasi set. Terlebih dahulu, cikgu akan mengulang kaji bersama kamu tentang tata tanda set dan simbol-simbol set yang telah kamu pelajari pada awal bab. Yang pertama, set semesta. Yang kedua, persilangan set. Seterusnya, kesatuan set. Dan pelengkap bagi set serta bilangan unsur. Apakah maksud kesemua simbol-simbol tadi? Set semesta merujuk kepada semua unsur dalam gambar rajah Venn. Persilangan adalah unsur yang sepunya. Manakala kesatuan pula merujuk kepada gabungan unsur bagi set-set yang terlibat. Seterusnya, pelengkap adalah bermaksud bukan unsur. Dan N ialah bilangan unsur. Baik, kita akan mengulang kaji lagi tentang simbol-simbol set ini. Lihat soalan ini. Gambar rajah Venn menunjukkan set semesta, set A dan set B. Set semesta, set A, unsur-unsur dalam set A, 5, 6, 8, 7. Set B dan unsur-unsur dalam set B, 7, 2, 4, 9. Seterusnya unsur-unsur di luar set A dan set B. Baik, kita akan menjawab beberapa soalan asas tentang operasi set. Yang pertama, senaraikan unsur-unsur bagi A persilangan B. A persilangan B, unsurnya ialah 7. Lorekkan akan begini. Dan bilangan unsur bagi A persilangan B ialah 1 unsur sahaja. Seterusnya A kesatuan B. Kita akan mengambil kesemua unsur dalam set A dan set B. Iaitu 2, 4, 5, 6, 7, 8 dan 9. Dan ini adalah lorekkannya. Manakala bilangan unsur bagi A kesatuan B ialah 7. Bermaksud terdapat 7 unsur. Seterusnya ialah A pelengkap. A pelengkap bermaksud unsur-unsur di luar set A, iaitu 1, 2, 3, 4 dan 9. Ini adalah lorekkannya. Dan bilangan unsur bagi A pelengkap ialah 5. Seterusnya ialah B pelengkap, iaitu unsur-unsur yang berada di luar set B. Kita senaraikan, iaitu 1, 3, 5, 6 dan 8. Lorekkan. Dan bilangan unsur untuk set B pelengkap ialah 5. Kita akan masuk kepada gabungan operasi set.
Ini adalah soalannya. Diberi X, set semesta ialah terdiri daripada integer di antara 10 dan 20 termasuk kedua-duanya sekali. Set A ialah gandaan 3. Set B ialah X dalam keadaan hasil tambah 2 digit adalah nombor ganjil. Set C diberi 10, 12, 15, 19 dan 20. Terlebih dahulu kita akan menyenaraikan setiap unsur, setiap set ini. Menyenaraikan semua unsur bagi setiap set. Set semesta A, B dan C. Set semesta ialah 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 dan 20. Dan unsur-unsur bagi set A, B dan C tidak boleh selain daripada set semesta. Set A ialah gandaan 3 iaitu 12, 15 dan 18. Manakala set B di mana hasil tambah 2 digit daripada unsur-unsur dalam set semesta itu adalah nombor ganjil. Jadi 10 hasil tambahnya 1, 12 hasil tambahnya 3, 14 hasil tambahnya 5, 16 hasil tambah 7 dan 18 hasil tambahnya 9, iaitu nombor-nombor ganjil. Seterusnya C. C adalah diberikan. Ini adalah soalannya. Senaraikan semua unsur bagi A kesatuan B pelengkap persilangan C. Okey, itulah soalannya. Dan kita akan mulakan dengan set semesta. Unsur-unsur dalam set semesta. Dan kita perlu merujuk kepada set A, B dan C terlebih dahulu dalam petak kuning. Yang pertama kita akan lihat bahagian kiri, iaitu A kesatuan B pelengkap. Set A ialah 12, 15, 18, manakala set B ialah 10, 12, 14, 16 dan 18. Pelengkap bermaksud unsur-unsur yang tidak terdapat dalam A dan B, iaitu 11, 13, 17, 19 dan 20. Kita senaraikan. Kemudian kita lihat pula set C. Set C diberi 10, 12, 15, 19 dan 20. Itu set C. Jadi antara kedua-dua, kita bandingkan kedua-dua set yang kita senaraikan tadi dan kita nampak operasi persilangan di antara mereka. Jadi kita akan memilih unsur-unsur yang sepunya, iaitu 19 dan 20. Soalan kedua. A kesatuan B kesatuan C pelengkap. Untuk menjawab soalan ini, kita seperti biasa perlu merujuk kepada set semesta. Dan ini adalah senarai untuk set A, set B dan set C. Set A yang di sebelah kiri ialah 12, 15 dan 18. Ini adalah senarai untuk set A. Manakala set B kesatuan C pelengkap, kita lihat petak kuning, B 10, 12, 14, 16, 18. Manakala C 10, 12, 15, 19 dan 20. Jadi kita akan pilih unsur-unsur yang tidak terdapat dalam set B dan set C. Okey, ini adalah set C. Ini adalah unsur-unsurnya iaitu 11, 13, 17,
11, 13 dan 17. Di antara dua set ini, kita akan memilih kesemua unsur sebab operasinya ialah kesatuan. Jadi jawapannya ialah 11, 12, 13, 15, 17 dan 18. Seterusnya, soalan ketiga, senaraikan semua unsur bagi A persilangan C pelengkap, persilangan B persilangan C. Jadi seperti biasa, kita mulakan dengan unsur-unsur dalam set semesta. Dan rujukan set A, B dan C. A kesatuan C pelengkap, kita akan lihat set A 12, 15, 18 dan C 10, 12, 15, 19 dan 20 pelengkap kepada set ini ialah 11, 13, 14, 16, 17. Okey. 11, 13, 14, 16 dan 17. Manakala B persilangan C, set B kita lihat dalam petak kuning 10, 12, 14, 16 dan 18. Manakala C 10, 12, 15, 19 dan 20. Persilangan adalah yang sepunya, iaitu 10, 12, 10 dan 12. Okey? Apabila operasi set antara keduanya ialah persilangan, kita akan mencari unsur-unsur yang sepunya. Dan kita dapati tiada unsur yang sepunya, maka jawapannya ialah set kosong. Ada dua simbol yang kita boleh gunakan, iaitu dalam bentuk set ataupun dalam bentuk palang. Okey, itu saja daripada cikgu untuk gabungan operasi set. Cikgu harap kamu semua dapat memantapkan lagi kefahaman dalam tajuk ini. Sekian, terima kasih.